laluan yang lebih baik selain daripada sebelum ni menggunakan kereta kereta api hanya naik motor je boleh. Tapi pada ni insya-Allah jambatan yang boleh menentasi sungai ni dengan gunakan kereta dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Doalah, pakat-pakat doa insya-Allah program ni berjaya dengan baik dan juga lancar mengikut jadual yang ditetapkan insya-Allah. Menghubungkan Kemubu ni dengan seberang sana. Ialah kita nak hubungkan jalan sebelah sana. Nanti kejap lagi kita pergilah sebelah sana. Sebelah sini. Parking belah sini dia kena jalan kaki lah. Jauh mana tak tahulah saya dengan Kelantan Pasal Kelantan ni pertemuan antara Sungai Galah dan Sungai Lebih baru dia jadi Sungai Kelantan di Kuala Serai. Okey, pulau tu.